Bagaimana nak kekal happy bila dapat gaji? Sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan. Hari gaji, hari yang paling menggembirakan bagi semua pekerja yang makan gaji. Bila gaji sudah masuk, wah, kita happy macam dapat duit bonus. Tapi persoalannya, berapa lama rasa happy tu bertahan? Kalau duit gaji masuk sebelah pagi, sebelah petang, akaun hampir kosong dah. Maka happy tu cuma sehari sahaja. Bahkan ada orang happy dia cuma setengah hari saja. Duit masuk sebelah pagi, tengah hari dah habis dibelanjakan dan digunakan bayar hutang. Lepas tu, dia kena tunggu lagi sebulan baru happy lagi sehari. Sampai bila kita nak happy sehari begitu? Untuk pastikan kegembiraan itu bertahan lama, bila terima duit gaji, alihkan sebahagian duit sebagai simpanan paksa dan lupa. Selebihnya barulah kita belanjakan. Jangan tunggu duit lebih baru nak menyimpan. Sampai bila-bila pun tak akan ada duit lebih. Apa yang kita belanjakan itu membuatkan orang lain lebih kaya. Sebaliknya, apa yang kita simpan itulah yang menambah kekayaan kita. Jadi sebelum mengkayakan orang lain, pastikan kayakan diri sendiri dulu. Simpan sebahagian pendapatan dulu. Selebihnya barulah belanja. Guru-guru kewangan dan mentor saya berpesan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji perlu disimpan. Walaupun 10% itu memang tak cukup, tapi itu permulaan yang baik. Simpan 10% itu sebagai dana kecemasan, pelaburan masa depan dan perbelanjaan penting masa depan. Bagi penyimpan emas, sebahagian daripada 10% itu boleh digunakan untuk beli emas melalui akaun emas AP Public Gold. Simpanlah 1 gram 1 bulan. Disiplinkan diri yang itu dulu. Selebihnya terpulanglah nak letak dalam tabung haji ataupun ASB. Nanti sedar-sedar hujung tahun kita sudah ada 12 gram, bahkan lebih. Itulah yang terjadi kepada saya sendiri. Simpanan itu bukan saja simpanan kalis inflasi. Paling penting ia akan jadi simpanan kalis boros, insya-Allah. Jadi saya sedia membimbing anda mulakan simpanan emas hari ini. Kalau anda nak mula simpan emas, tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru dekat bawah. Saya akan bantu anda sebaiknya. Jemput follow atau komen jika ada pertanyaan.